Every year, Realme akan lancarkan series Realme GT dekat pasaran Malaysia dengan harga dan performance yang very kompetitif. So, hari ni kita nak review Realme GT 7. So, jom kita tengok, betul ke phone ni flagship killer dan adakah berbaloi untuk korang beli? Harga aku akan bagi dekat hujung video nanti. So, tengok sampai habis. So, macam biasa kita start dengan design dia dulu. So, color yang aku dapat ni is iSense Blue. Dia juga datang dengan lagi satu color which is iSense Black. Bagi aku, color iSense Blue ataupun iSense Black, dua-dua lawa. Dia bukan saja nampak cool, tapi malam bila korang pegang pun dia cool juga. So, kenapa aku cakap cool? Sebab material yang dipakai oleh Realme GT7 ni dekat back ni adalah graphene. Sebab graphene ni dia ada satu property di mana dia akan lepaskan haba daripada phone korang. So, in the end, phone korang akan function lebih efektif dan lebih cool. Selain tu, dia ada 3 camera setup macam standard phone flagship zaman sekarang. Dan dia punya button placement semua sama sahaja. And overall design dia bagi aku not bad. Lawa. Untuk specs dia pakai chipset MediaTek Dimensity 9400E dengan RAM 12GB tambah lagi dengan RAM expansion 12GB dan storage dia 512GB. Display dia pakai screen AMOLED 6.78 inci dengan resolusi 2780x1264 dan refresh rate dia adalah 120Hz. So, adakah performance dan display dia seperti flagship killer? Aku main game tak ada masalah, dari Car X Street sampailah ke Mobile Legends. Dan dengan iSense technology, phone ni tak adalah panas bila main game. Display pun tak mengecewakan. Dengan skrin AMOLED 6.78 inci, korang boleh expect the best of the best. Color dia terang dan vivid, tak terlalu pekat dan refresh rate 120Hz. Semua konten yang korang layan akan nampak smooth je. So, macam kita cakap tadi, dia datang dengan triple camera setup. Dia ada main camera Sony IMX900 650MP, telephoto camera 50MP, ultra wide camera 8MP dan kamera selfie 32MP. So based on apa yang aku dah ambil, kamera dia pun stand out juga. Color pekat, vibrant. Dia boleh buat 0.6, 1 kali, 2 kali dan 5 kali. Tapi dia boleh je pergi sampai 20 kali. Tapi aku tak berapa recommend. Lagi satu, dia ada satu feature nama dia AI Landscape. Dia akan touch up korang punya gambar menggunakan AI and the result is really impressive. Video dia boleh pergi 8K 30fps. Tapi yang aku minat is dia punya 4K. Sebab 4K dia boleh pergi sampai 120 frames per second. Kamera depan dia pun padu juga. Boleh pergi sampai 4K 60 frames per second. Realme GT7 ni pun ada satu feature baru. Nama dia AI Planner. It's pretty obvious. Feature ni adalah untuk tolong korang plan jadual harian korang. So, kita orang dah try dah pakai AI Planner ni. Tapi malangnya, aku tak tahu. Mungkin ada masalah software dekat Realme GT7 kita orang. So, bagi aku, feature ni satu feature yang orang akan pakai lah. Especially kalau aku. Aku ni jenis kalau nak buat notes ni, kadang-kadang kita lupa. So, kalau boleh nak mudah, kita pakailah AI kan. Tap-tap and semua dah plan. So, berbaloi tak handphone ni? Well, it depends pada harga dia. So, harga Realme GT7 ni dijual pada harga RM2,699. Mana nak dapat phone spek macam ni, harga macam ni? So, by definition, memang flagship killer lah phone ni. Tapi bagi aku, adalah sedikit benda yang aku kurang minat. Satu, design dia. Kalau kau perasan, phone ni desainnya petak, which is dalam zaman 2025 ni, mana ada kau nampak phone petak? Even phone aku sendiri, rounded. Kau pergi mana-mana phone flagship pun, korang akan jumpa yang rounded. Aku faham, like petak nampak rugged and ada setengah orang suka. But me personally, aku tak berapa minat lah dengan design petak ni. Tapi, itulah, aku dah pakai phone ni. And sebenarnya susah tau nak cari benda yang aku tak suka. Design wise, itu je. And software wise, macam tadi ada masalah AI Planner dia kan. Tak apa, itu benda boleh fix dengan software update. So, it's really hard to find something yang buruk pasal phone ni. And overall, aku sebenarnya like sangat suka phone ni. And especially harga dia. Sebelah aku lupa, korang dapat charger lagi dalam kotak ni. Untuk flagship killer, memang patutlah kena ada charger sekali. Tapi, aku nak tahu pendapat korang. Korang rasa ni flagship killer ke? Komen dekat bawah dan kita jumpa dekat the next video. Bye-bye.